Salam Miss Madani. Hari ini kami akan melaporkan tentang berita TVPSS SK2 Taman Selayang bagi tahun 2025. Saya Huda Zilfa Anissa Miti Muhammad Ikram, wartawan Tech Arkitek. Saya Nur Ada Diameti Muhammad Jeffrey, wartawan Tech Arkitek. Hari ini kami akan menyaksikan Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Muda bagi tahun 2025. Jom saksikan. Bolehkah cikgu terangkan sedikit mengenai program kita pada hari ini? Okey, saya Cikgu Sarves, kaunselor SK2 Taman Selayang. Penyelaras program pada pagi ini. Program ini dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk menghargai dan bagi penghargaan kepada pemimpin-pemimpin muda yang dipilih. Tahniah saudara Anur. Terima kasih. Sebagai ketua murid, apakah harapan saudara untuk sekolah kita? Sebagai ketua murid, saya akan menjadi contoh yang terbaik dan saya juga akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih saudara Anur. Ikra. Bahasanya kami. Bahasanya kami. Pemimpin dan pemimpin sekolah. Menjadi contoh. Tahniah saudari Amni. Terima kasih. Sebagai timbalan ketua murid, apakah azam-azam saudari Amni untuk sekolah kita? Azam saya sebagai timbalan ketua murid ialah untuk tingkatkan disiplin sekolah SK2 Taman Selayang supaya semua murid disiplin dan sahsiah mereka menjadi lebih baik. Terima kasih. Tahniah saudari Nik. Terima kasih. Apakah perasaan saudari Nik setelah dilantik? Saya sangat gembira kerana mendapat jawatan yang sungguh tinggi dan saya berazam untuk berdisiplinkan sekolah ini lagi dan tidak membuat perkara-perkara yang melanggar peraturan sekolah. Terima kasih saudari Nik. Sekarang saya bersama dengan Puan Wan Fidura binti Wan Ali, Guru Besar SK2 Taman Selayang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Huda. Apakah harapan Puan terhadap pemimpin muda SK2 Taman Selayang? Okey. Pemimpin-pemimpin muda SK2 Taman Selayang merupakan tunjang kepada generasi akan datang. Jadi cikgu mengharapkan pemimpin-pemimpin muda SK2 Taman Selayang sentiasa komited terhadap tugasan dan amanah yang diberikan supaya mereka mengambil peluang ini untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh terhadap pelajaran di samping tugas-tugas yang diamanahkan oleh guru-guru. Itu saja. Baik. Terima kasih Puan. Sama. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pemimpin muda yang telah menerima watika pelantikan. Dengan itu, majlis kita pada hari ini berhambukan tirai. Sekian dari kami Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja laporan dari kami. Jumpa lagi. TVPSS SK